Satu gugus tempur kapal induk menggunakan lebih banyak logistik dalam sehari berbanding kebanyakan angkatan tentera lain dalam seminggu. 17,000 hidangan, ratusan ribu galen bahan api jet, serta pembekalan semula, pembaikan dan penyelarasan tanpa henti merentasi ribuan batu di lautan. Dan itu hanyalah untuk memastikan satu formasi beroperasi. Itulah perkara tentang Amerika yang kebanyakan orang terlepas pandang. 5,000 batu lautan terbuka tidak peduli sekuat mana pun anda. Setiap empayar yang cuba menekan Amerika Syarikat menghadapi anggapan yang sama, bahawa kuasa menentukan hasil. Tetapi mereka bertembung dengan sesuatu yang jauh lebih lama daripada kuasa, iaitu geografi. Tetapi sebelum Amerika mempunyai tentera, ia sudah pun mempunyai sistem pertahanan. 2 lautan, 1 benua yang berdikari dan peta yang menyerap tekanan sebelum ia boleh menyebabkan kerosakan. Dan selama 50 tahun, setiap percubaan untuk memecahkan sistem itu telah gagal. Ahli politik tidak boleh berunding dengan perkara itu. Ia menetapkan syarat-syarat asas. Dan di situlah tepatnya, cita-cita Timur Tengah berdepan jalan buntu. Ia bergantung kepada minyak, laluan sempit strategik dan tentera proksi. Tentera laut serantau dibina untuk operasi dalam ruang perairan yang terhad, perairan pesisir, selat sempit dan pertempuran jarak dekat. Alat-alat ini sangat berbahaya dalam persekitaran seperti ini. Tetapi, ia secara praktikal tidak berguna di tengah-tengah Atlantik. Sebaik sahaja sebuah kapal meninggalkan perlindungan udara dari daratan, mereka bukan memasuki medan perang. Mereka memasuki zon di mana tentera laut AS sentiasa mempunyai kelebihan di kawasan sendiri. Hakikat ini telah diuji semasa Perang Kapal Tangki pada tahun 1980-an. Pihak serantau cuba menjadikan Teluk Parsi sebagai titik tekanan dengan meletakkan periuk api di laluan perkapalan. Ia adalah cubaan untuk menaikkan cukai insurans global bagi memaksa Amerika berundur. Walaupun konflik itu menyebabkan kenaikan premium dan kegelisahan sementara dalam rantaian bekalan, keganasan tetap terhad dalam satu kawasan yang terletak 7,000 batu dari tanah besar Amerika. Pelaku serantau mengganggu perkapalan di kawasan mereka sendiri, tetapi mereka langsung tidak mempunyai keupayaan untuk meluaskan tekanan itu keluar kawasan tersebut. Pasukan Amerika Syarikat mengekalkan aliran perkapalan di teluk, manakala kawasan pedalaman Amerika tetap terlindung sepenuhnya. Konflik itu membuktikan satu perkara. Kuasa Laut Timur Tengah adalah bersifat serantau. Mereka boleh menjadikan teluk berbahaya, tetapi Atlantik dan Pasifik tidak dapat disentuh. Hari ini, penampan itu lebih kukuh. Diperkukuhkan oleh teknologi yang menjadikan serangan mengejut semakin sukar. Tetapi kekuatan bukanlah satu-satunya perkara yang merentasi lautan. Tiada unsur kejutan apabila jurangnya selebar 3,000 batu lautan itu sendiri menjadikan jarak itu sebagai perisai pertahanan yang kekal. Tetapi lautan adalah sebahagian daripada kubu itu. Untuk mencari inti sebenar pertahanan, anda perlu melihat lebih jauh ke pedalaman. Tetapi apabila melibatkan serangan ke atas Amerika, titik tekanan yang paling jelas sebenarnya bukan ketenteraan, tetapi tenaga. Satu titik sempit membawa 1/5 aliran minyak global. Selat Hormuz. Anda pasti sering dengar tentangnya. Menutupnya bukan sahaja mengganggu bekalan, ia mengejutkan sistem global. Tetapi kejutan itu tidak mengenai sasaran asalnya. Harga meningkat di seluruh dunia, tetapi Eropah dan Asia yang paling terkesan. Negara-negara yang bergantung kepada import. Amerika, bagaimanapun, mempunyai tahap keselamatan yang tidak wujud 20 tahun lalu. Loji penapisan minyak Amerika dan pengeluaran Amerika tidak benar-benar seiring. Washington pada dasarnya membina satu kitaran tenaga global yang boleh ditinggalkan pada bila-bila masa, manakala pesaingnya kekal terperangkap di dalamnya. Dengan berada di kedua-dua hujung sistem itu, AS memperoleh kelebihan harga yang tidak dapat ditiru oleh mana-mana pelaku serantau. Jika anda mempunyai minyak, anda boleh menjualnya di pasaran global. Tetapi Amerika Syarikat kini mempunyai saluran paip fizikal dan kapasiti penyimpanan untuk memastikan negaranya terus beroperasi walaupun bekalan dari Timur Tengah terputus. AS juga menghasilkan sejumlah besar gas asli yang boleh dibekukan dan dihantar sebagai cecair. Dalam keadaan krisis, itu memberi negara tersebut kelebihan tambahan, sumber yang boleh bertindak sebagai penampan untuk sekutunya. Sementara negara-negara lain bertungkus lumus untuk memastikan bekalan elektrik tidak terputus, pengeluaran Amerika boleh ditingkatkan untuk menstabilkan bekalan. Contoh paling jelas bagaimana sistem ini pernah mengancam Amerika ialah kejutan minyak tahun 1973 apabila harga melonjak daripada $3 kepada $12 hampir sekelip mata. Tindak balasnya ialah syal, penyimpanan dan kepelbagaian rantaian bekalan. Kerentanan itu beralih kepada infrastruktur. Hari ini, walaupun gangguan seperti penutupan Selat Hormuz hanya menaikkan harga
dan bukannya menghentikan bekalan. Amerika Syarikat mendapat kira-kira 8% minyaknya dari rantau itu. Bermakna kesannya jauh kurang langsung. Negara-negara teluk berisiko mengalami lebih banyak kerosakan kepada ekonomi mereka sendiri berbanding Amerika. Ia masih merupakan satu pengaruh yang boleh mengguncang dunia, tetapi ia tidak boleh memusnahkan sistem. Jika minyak tidak boleh memusnahkan sistem, langkah seterusnya ialah menaikkan kos untuk kekal di dalamnya. Konflik secara langsung gagal, jadi strategi pun berubah. Alat yang paling biasa digunakan di Timur Tengah untuk melawan kuasa besar bukanlah tentera yang besar atau peluru berpandu jarak jauh. Ia adalah tekanan tidak langsung. Peperangan proksi. Hizbullah, Hamas, Houthi, milisia. Dengan memberi wang dan senjata kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terpisah daripada kerajaan serantau, negara-negara mencipta perlawanan yang tidak seimbang. Strategi ini bertujuan untuk mengelakkan peperangan secara langsung dengan tentera yang lebih kuat dengan menyebabkan kerugian yang perlahan dan berterusan. Kumpulan-kumpulan ini boleh menghentikan kapal atau menyerang pangkalan tentera. Mereka tidak cuba untuk mengalahkan Amerika. Mereka cuba untuk melemahkannya. Dron murah, serangan secara improvisasi, geseran berterusan untuk menjadikan sebarang konflik menjadi mahal. Setiap kali dron murah ditembak jatuh oleh peluru berpandu bernilai jutaan dolar dari kapal tentera laut AS, perkiraannya memihak kepada pihak proksi. Ia menjadikan pertahanan satu usaha melelahkan yang memakan kos tinggi. Mereka boleh meningkatkan kos kehadiran. Semasa serangan barat Beirut pada tahun 1983, sebuah kumpulan tempatan menggunakan bom track untuk membunuh 241 anggota tentera Amerika. Mereka membuktikan bahawa mereka boleh menyelinap melepasi barisan keselamatan biasa dan menyebabkan jumlah kematian yang besar pada sasaran. Amerika telah mengalami tragedi kemanusiaan yang dahsyat dan tentera terpaksa meninggalkan kawasan Lubnan itu. Tetapi jika anda lihat dengan lebih dekat, serangan itu mendedahkan satu had strategik, iaitu titik apabila kuasa kumpulan kecil mencecah batas maksimumnya. Kemenangan itu hanya bersifat setempat. Ia tidak menyebabkan kuasa Amerika runtuh. Ia juga tidak merebak hingga ke tanah air Amerika Syarikat sendiri. Dan ia tidak menghalang Amerika daripada menggunakan kekuatannya di mana-mana sahaja di dunia. Serangan itu membuktikan bahawa proksi boleh melukai di bahagian pinggir, tetapi mereka tidak dapat menyentuh terasnya. Kisah itu tidak pernah berubah sejak itu. Jika anda tidak dapat mencapai wilayah tersebut dan tidak dapat mengekalkan tekanan, pilihan terakhir adalah menyasarkan sistem itu sendiri. Amerika Syarikat mempunyai perisai besar yang terbina dalam ekonominya. Kebanyakan kuasa besar di dunia adalah khusus yang menjadikan mereka mudah untuk dipecahkan. Mereka sama ada perlu membeli hampir semua yang mereka perlukan dari negara lain atau menjual segala yang mereka hasilkan untuk memastikan ekonomi terus berjalan. Ekonomi Amerika berbeza. Ia berfungsi seperti satu gelung gergasi yang kebanyakannya menyokong dirinya sendiri. Jika perdagangan dengan Timur Tengah terhenti hari ini, ia akan menyebabkan banyak kekecohan di pasaran saham. Tetapi ia tidak cukup untuk memusnahkan teras negara itu. Bahagian terkuat perisai ini ialah cara wang global disalurkan. Oleh kerana dolar Serikat adalah mata wang global, Rizab Persekutuan dan Perbendaharaan Serikat berada di tengah-tengah hampir setiap urus niaga yang dibuat antara negara-negara. Ini memberikan Amerika jangkauan digital yang melangkaui sempadannya. Jika ia mahu, ia boleh memutuskan aliran wang untuk mana-mana kumpulan atau negara yang cuba menimbulkan masalah. Dan kuasa perisai digital ini jelas kelihatan pada tahun 2012. Selepas tekanan dari AS dan Eropah, sistem SWIFT, rangkaian yang digunakan oleh bank-bank untuk berkomunikasi, memutuskan hubungan dengan beberapa bank utama Iran. Tiada tentera laut, tiada peluru berpandu. Ia adalah pengasingan digital daripada sistem keuangan global. Kesan itu berlaku serta-merta dan sangat teruk, mengehadkan keupayaan Iran untuk memindahkan wang secara antarabangsa dan mengetatkan tekanan ke atas ekonominya sendiri. Ekspor minyak Iran merosot kira-kira 40% dalam masa setahun, mencapai paras terendah dalam beberapa dekad. Bank-bank luar negara di Riyadh, Abu Dhabi dan negara-negara teluk lain memegang triliun dolar Amerika Serikat. Setiap transaksi yang melibatkan dolar tersebut akhirnya akan melalui infrastruktur kewangan Amerika. Washington membina saluran tempat wang itu mengalir. Oleh kerana semua urus niaga ini akhirnya perlu melalui sistem penjelasan Amerika atau CHIPS Amerika Syarikat, secara efektif boleh memutuskan aliran wang yang digunakan untuk membiayai kumpulan serantau. Jika sebuah negara di Timur Tengah cuba mempengaruhi dolar, mereka akhirnya hanya menjadikan simpanan mereka sendiri kurang bernilai. Ia seperti kebuntuan keuangan di mana kedua-dua pihak boleh tercedera. Tetapi Amerika Syarikat adalah pihak yang memegang picu. Wang adalah senjata yang kuat. Tetapi ia tidak berguna jika musuh anda boleh mematikan akaun bank anda dengan satu klik sahaja. Bermula pada November 2026,
sistem SWIFT akan memerlukan maklumat berstruktur yang jauh lebih terperinci untuk pembayaran rentas sempadan. Ini menjadikan ia lebih sukar untuk rangkaian tersembunyi memindahkan wang tunai tanpa dikesan oleh perbendaharaan. Dan kerana AS mempunyai pasaran keuangan paling mendalam di dunia, tekanan tidak memecahkan sistem. Ia hanya diserap. Apabila ekonomi yang lebih kecil terjejas, mata wang mereka jatuh. Apabila AS terjejas, aliran wang hanya dialihkan semula dan orang yang cuba menyembunyikan wang itu akan terdedah. Jika sebuah negara di Timur Tengah cuba menyakiti IS dengan menjual sejumlah besar bon kerajaan IS, mereka akan menghadapi perangkap kecairan. Pasaran ini begitu mendalam sehingga walaupun berlaku penjualan secara berkoordinasi, ia tetap akan diserap oleh pelabur lain yang mencari keselamatan. Penjual itu akan kekurangan alternatif untuk menempatkan modal dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, itu menjadikan serangan ekonomi secara meluas terhadap Amerika Serikat sangat sukar untuk dipertahankan. Perang perdagangan atau embargo mungkin menjejaskan keuntungan, tetapi ia tidak dapat meruntuhkan tembok negara. Walaupun begitu, perisai ini sedang menghadapi tekanan yang beransur-ansur. Negara-negara lain sedang cuba membina sistem mereka sendiri untuk memintas SWIFT. Mereka sedang menguji kekuatan dolar. Tetapi, tekanan ekonomi hanyalah satu lapisan dalam sistem ini. Ladang-ladang besar di Midwest menghasilkan cukup makanan untuk memberi makan seluruh negara, dengan lebihan untuk diekspor ke seluruh dunia. Saiz besar sistem Sungai Amerika menambah satu lagi lapisan pertahanan kepada negara itu. Walaupun pelabuhan hilang, kawasan pedalaman tidak akan runtuh. Ia hanya mengubah laluan. Sebuah tongkang Sungai Mississippi boleh membawa muatan sebanyak 15 kerabat hopper atau 60 hingga 70 lori separa trailer. Tetapi perkara sebenar bukanlah kapasiti. Ia adalah kesinambungan. Saluran air pedalaman ini membolehkan negara mengekalkan rantaian bekalan walaupun semua pelabuhan pesisir ditutup. Tanah pedalaman boleh mengalihkan semula pengedaran melalui laluan dalaman yang tidak mudah disekat oleh mana-mana tentera laut asing. Gangguan boleh diserap, manakala negara lain melihat perdagangan mereka terhenti di pesisir. Ini datang daripada pelaburan selama beberapa dekad dalam benih yang lebih baik, pengairan dan pertanian industri. Lautan menjadikan pencerobohan sukar. Sungai dalaman menjadikan pengangkutan murah. Ia menghasilkan tenaganya sendiri dan menghasilkan lebih banyak makanan daripada yang digunakannya. Dan dari segi keuangan, ia berada di tengah-tengah pasaran modal global. Walaupun pelaku serantau di Timur Tengah boleh menyebabkan gangguan, mereka berdepan dengan faktor geografi yang secara struktur berdaya tahan. Ini adalah sebuah kubu secara semula jadi. Sebuah benua yang dibina untuk terus berfungsi tanpa mengira tekanan luar. Tetapi walaupun sistem yang stabil seperti ini boleh mula menunjukkan keretakan. Apabila teknologi berubah, jurang di dinding mula kelihatan. Peluru berpandu hipersonik boleh bergerak begitu pantas sehingga lautan terasa lebih kecil. Sementara Amerika Syarikat sedang mempertingkatkan sistem pertahanannya, Rusia telah pun menunjukkan senjata-senjata ini dalam pertempuran dan China sedang giat mengujinya. Ia tidak terbang dalam lengkungan yang boleh dijangka di langit. Sebaliknya, meluncur di sepanjang ufuk. Tempoh amaran yang dahulunya memberi Amerika beberapa minit, kini hanya tinggal beberapa saat. Tetapi hipersonik bukanlah perubahan yang paling mengganggu. Kawanan drone murah ialah perubahan yang paling mengganggu. Seorang pengendali tunggal kini boleh melancarkan ratusan drone kos rendah yang mampu mengatasi sistem pertahanan titik. Bukan kerana mereka canggih, tetapi hanya kerana jumlah mereka yang banyak. Houthi telah menunjukkan logik maut di sebalik konsep ini pada tahun 2023 dan 2024 dengan melancarkan gelombang drone dan peluru berpandu ke atas kapal-kapal di Laut Merah. Tentera Laut AS terpaksa menggunakan pemintas bernilai jutaan dolar terhadap sasaran yang hanya berharga beberapa ribu dolar setiap satu. Setiap pemintasan menelan kos lebih tinggi daripada drone yang dimusnahkannya. Matematik yang menjadikan pertahanan peluru berpandu Amerika dipercayai sebelum ini dibina berdasarkan ancaman yang mahal. Ia tidak dibina untuk menghadapi berpuluh-puluh peranti yang dilancarkan serentak dari pelancar muda alih murah yang disembunyikan di padang pasir. Dan tidak seperti hipersonik, teknologi kawanan drone sudah pun tersebar luas. Iran membekalkannya, Korea Utara sedang membangunkannya. Halangan untuk memasuki bidang ini cukup rendah, sehingga pelaku bukan negara sudah pun mengoperasikannya secara besar-besaran. Apa yang bermula sebagai taktik Timur Tengah, kini dengan cepat menjadi taktik global. Dan serangan cyber, itu tidak dihalang oleh lautan. Mereka boleh menyerang gerik kuasa tanpa memerlukan kapal atau pesawat. Terdapat versi fizikal bagi masalah cyber yang lebih sukar untuk dipertahankan. 95% data antarabangsa, transaksi kewangan, komunikasi ketenteraan dan trafik risikan
bergerak melalui kabel gentian optik bawah laut. Terdapat kira-kira 400 kabel melintasi dasar lautan dan kebanyakannya tidak dipantau, sukar untuk dipertahankan serta mudah untuk dipotong. Rusia telah pun dikesan meletakkan kapal selam berhampiran laluan kabel. Kempen pemotongan yang diselaraskan tidak perlu menembusi pantai Amerika. Ia hanya perlu memutuskan sambungan yang menjadikan sistem keuangan berfungsi. Kuasa dolar bergantung kepada infrastruktur yang membawanya. Infrastruktur itu terletak di dasar lautan tanpa sebarang pengawal. Dan peralihan perlahan dari dolar Amerika Serikat oleh kuasa-kuasa besar lain adalah satu ujian terhadap sistem keuangan yang telah melindungi negara itu sekian lama. China, Rusia dan negara-negara Teluk sedang membina sistem pembayaran yang direka untuk meminta SWIFT sepenuhnya. Arab Saudi sudah pun menerima pembayaran minyak bukan dalam dolar. Dominasi dolar tidak pernah menjadi satu hukum alam. Ia adalah akibat daripada kuasa Amerika dan ketiadaan alternatif. Alternatif itu kini sedang dibangunkan. Secara perlahan, dengan penuh berhati-hati dan jangka masanya diukur dalam dekad. Itulah sebabnya ia tidak menjadi tajuk utama. Ancaman-ancaman ini tidak kelihatan sama. Sebahagiannya bersifat teknikal, sebahagiannya bersifat fizikal. Tetapi semuanya berkongsi satu ciri. Tiada satu pun daripadanya perlu merentasi sempadan geografi untuk menyebabkan kerosakan. Apabila tenaga menjadi masalah, ia beralih kepada minyak dan gas shale. Apabila perdagangan menjadi masalah, ia mengalihkan rantaian bekalannya. Anda tidak boleh memecahkan sistem seperti itu secara langsung. Anda tunggu sehingga ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Timur Tengah menghadapi halangan yang sama seperti yang dihadapi oleh setiap musuh. Bukan kuasa Amerika, tetapi geografi Amerika. Dan itu tidak boleh dirundingkan. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Itu memang banyak membantu. Terima kasih sekali lagi dan saya akan jumpa anda lain kali di MapPack.